Dunia hiburan tidak selalunya indah. Ada artis yang pernah berada di kemuncak populariti, namun ada yang terjerumus dalam kesempitan hidup dan diuji dengan nasib yang tidak menyebelahi mereka. Sebelum ini kami pernah menghasilkan video bertajuk 5 artis Malaysia yang jatuh miskin. Dalam video kali ini, kami ingin kongsikan kisah ini untuk bahagian 2. Tipulah kalau korang tak kenal Allahyarham Tan Sri P. Ramlee kan? Nama yang pernah menggegarkan dunia seni, namun mengalami kejatuhan di penghujung hayatnya. Walaupun beliau adalah ikon perfilman, muzik dan teater, masanya mula pudar apabila peminat beralih arah dan terima sambutan teruk dari penonton. Atas tanah, huruf mambang tanah. Yang ini bukan mambang tanah, Cik Ramlee. Yang ini huruf jim. Menurut Jamal Abdillah semasa remaja, pengalaman menyaksikan bagaimana P. Ramlee tidak diterima peminat apabila beliau diejek kerana peminat sudah tidak boleh terima muzik beliau lagi pada waktu itu. Sedangkan dia adalah satu nama besar dalam industri seni, membuatkan beliau rasa takut. Malah, lebih memburukkan keadaan, pihak akhbar menceritakan perkara buruk tentang P. Ramlee dalam berita, serta menjatuhkan imejnya. Hidupnya penuh tekanan dan kesempitan. Namun selepas meninggal dunia pada tahun 1973, karya-karyanya diiktiraf dan beliau kini disanjung sebagai legenda seni negara. Ibarat belian disangka kaca. Al-Fatihah buat Allahyarham seniman agung Tan Sri P. Ramlee. Alina Hassan, juara sinaran Pasport Kegemilangan tahun 1996 yang peroleh populariti melalui lagu Dingin hawa pagi, sendu ku sendiri. hanya mampu menyewa sebuah bilik kecil dengan keadaan amat sempit dan serba kekurangan yang hanya dilengkapi kipas meja, tilam serta bantal sahaja di sebuah rumah kedai. Dalam keadaan serba kekurangan, beliau hanya mampu makan sekali sehari. Untuk mencari rezeki, beliau menara kehidupan dengan mengambil upah mencuci rumah, pakaian dan undangan nyanyian di majlis perkahwinan. Memberitahu pendapatannya terjejas akibat perintah kawalan pergerakan. Ketika itu, beliau juga terpaksa memerah keringat dengan mengambil upah membeli barangan keperluan harian dan menghantar bagi penduduk di sekitar tempat tinggalnya. Dengan berjalan kaki lebih 2 kilometer setiap hari kerana tiada kenderaan. Pendedahan itu mengubah nasibnya. Beliau akhirnya tidak perlu lagi menghuni bilik kecil apabila permohonannya untuk menyewa rumah projek perumahan rakyat akhirnya diluluskan. Pernah jadi satu nama yang besar dalam industri kan. Jadi benda tu bukan menakutkan, kena jadi macam bila dia tahu nama tu dan live kena sekarang ni kena jadi malu. Bukan menyembunyikan diri macam tu, tapi malu. Itu malu ke yang macam kena sebut tadi tu? Macam kena jauh daripada nama tu, kena tak nak join kawan-kawan yang dalam industri semua. Tapi kena rasa life must go on. Kena mesti kerja untuk Man Kidal, pemain gitar legenda Malaysia, dikenali kerana kemahirannya bermain gitar menggunakan tangan kiri. Pernah melalui kesusahan hidup hingga dinyatakan tergolong asnaf sementara. Menurutnya, beliau tidak dapat bekerja selama 2 tahun selepas dijangkiti COVID-19 dan simpanan yang ada ketika itu hanya cukup untuk makan. Perniagaannya pula terjejas dan projek yang dijalankan tertangguh. Meskipun begitu, beliau tetap berusaha mencari rezeki dengan berniaga kuih dan percetakan. Namun, semuanya terpaksa ditutup. Akhirnya beliau terpaksa menjual keretanya dan mereka sampai ke tahap angkat bendera putih. Man Kidal berkata ini adalah ujiannya apabila diberi status asnaf dan kemudian diisytihar muflis akibat gagal bayar pinjaman kereta. Beliau bersyukur kepada pihak media yang sudi menolong kerana tak berhenti orang hulurkan sumbangan. Banyak pihak menghubunginya seperti Lembaga Zakat Selangor,
persatuan-persatuan seni, rakan-rakan artis serta peminat dari dalam dan luar negara. Tu cak tadi dengan bantuan dia zakat, dia maksudnya dia tak ganggu saya punya emosi firstly. Yalah, maksudnya dengan keadaan sakit dengan isteri, sebab apa ni keadaan lutut, sebab saya terpaksa ceritalah dengan sebenarnya banyak zakat bantu dari segi operasi. Mak Wan Latah atau Halimatus Sadiah Muhammad Daud ialah pelakon veteran Malaysia. Kini menghadapi kesukaran hidup selepas terpalit dengan beberapa kontroversi, termasuk pertikaian dengan bekas pembantu peribadinya yang membawa kepada kes mahkamah. Mahkamah Mak Wan bukan dekat sini, dekat Taiping. Jadi sampai hidup Mak Wan ni, habis duit Mak Wan ni habis ke situ saja. Habis pergi Taiping, bayar itu, bayar ini. Sedangkan projek yang baru tak ada kan. Keadaan itu menyebabkan beliau tidak menerima sebarang tawaran berlakon, mengalami kesempitan hidup dan terpaksa berjimat untuk membeli ubat bagi penyakit yang dihidapinya seperti kencing manis dan darah tinggi. Kini, beliau berniaga kecil-kecilan untuk meneruskan kehidupannya. Hazami atau nama sebenarnya Nur Kemal Hazami Ahmad ialah seorang penyanyi. Ekoran penularan COVID dan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan membuatkan beliau akui dirinya terkesan teruk. Kongsi Hazami, beliau pernah lebih 2 tahun tiada tawaran nyanyian, membuatkan pelbagai kesukaran dilalui, hingga terpaksa mengikat perut, sewa rumah tertunggak dan banyak lagi. Ketika ujian berlaku, beliau buntu hingga menelefon semua persatuan seperti Badan Perlindungan Hak Cipta Muzik dan Recording Performer Malaysia serta syarikat penerbitannya, menyatakan beliau memerlukan duit. Beliau menerima royalti menerusi hasil karya yang dihasilkan, namun bayaran tersekat disebabkan era pandemik. Menurut Hazami, kesusahan itu membuatkan dia terfikir untuk menjual piano kesayangannya bagi menampung kehidupannya itu. Kini, Hazami kembali aktif dalam industri muzik dan telah menyertai program terpaling juara pada awal tahun 2022. Hazami menganggap ia sebagai umpama bulan jatuh ke riba selepas berdepan keperitan hidup ketika pandemik. Terima kasih kerana menonton video kami, tapi jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng.